Yes, ini tangan. Ini bukan mesin tau. Ini tangan. Okey. Ira tunjuk sikit je. Ira tunjuk je untuk Abel nampak. Okey, yang ni yang murah sikit. Yang ni tak sampai 1,000. Okey, 800 lebih je. Tapi bagi Ira lah kan. Bagi Ira bagi pendapat lah kan. Rugi kalau abang ambil ni. Sebab, okey, cuba Kak tengok. Nak tahu kehalusan dia. Perasan tak Kak? Okey, dia beza samping ni. You nak tengok macam mana tak? Ira ajar you step. Okey, number 1 dekat bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni kalau yang murah, dia takkan ada banyak warna. Satu. First okey. Lepas tu kita tengok. Okey. Dia takkan ada warna. Dia warna dia abang perasan tak? Kecil-kecil je. Comel-comel je. Okey. Tapi kalau barang yang tangan ni, yang datuk-datuk punya pakai ni, fully warna. Very very beautiful orang kata. Yang ni puas hati berbaloi. Okey kan? Okey, nampak. Oi, masya-Allah, cantik. Beza kan akak kan? Beza sangat-sangat langit dengan bumi ni. Okey, lepas tu tengok bahagian dalam dia sekejap. Okey, ni dalam dia. Samping ori macam ni dalam dia. Ni. Comel. Kalau ada sikit-sikit tu tak ada masalah. Itu basic saja sebab dia tak kait tangan kan. Okey, 2 meter suku. Harga less 50%. Okey. Tepi ni belakang, dia panggil belakang lah. Belakang ni okey, gold color, satu lagi silver color. Okey, ni silver color. Okey, kena tengok betul-betul. Silver, yang ni gold color. Kalau Ira bagi pendapat kan. Yang ni Abel boleh ambil. Cantik sangat. Ambil 3 bang. 3 Ira belanja sikit lagi. Macam tu. Ira suka belanja customer. Lah jumpa Ira memang Ira belanja. Sebab Ira jarang je ada kat butik. Itu je. Ira jarang ada. Nak jumpa Ira kena mai pagi. Tip dia nak jumpa Ira kan. Kena jual kena mai pagi. Pagi Ira sebab Ira banyak kerja jual.